Assalamualaikum. Ni mak tengah buat apa? Ni buat bubur. Mana buat bubur merah hitam. Tapi bubur ini bubur pulut pulut putih. Lepas tu mak bubur apa ni, biji sagu. Biji sagunya warna hijau. Jadi semua pulutnya warna hijau. Tapi mak dah keluarkan lah ya, keluarkan separuh tu. Mak letak atas. Tapi dia jauh nampaklah putih, bukan hijau. Lepas tu masukkan santan. Masukkan gula merah. Satu paket tu dalam RM3.5 mak masukkan semua. Tak ada rasa manis. Biasa je. Dah gitu mak godak-godak lah. Tapi tadi yang separuh tu mak dah keluarkan lah ya. Tapi yang itu memang mak masak gitu aje lah. Cuma rasa sikit ada bubur garam lah. Tapi dalamnya memang mak bubur garam lagi sikit. Sebab banyak air kan. Kita buat bubur. Mana ada rasa. Masukkan gula merah tu. Lepas tu masukkan santan. Kita godak lah. Sudah tu mak masukkan gula lah. Gula pasir sikit. Kalau tak memang tak ada manis lah. Setakat gula merah ni mana ada manis. Mak guna dalam dua kotak kecil gitulah. Lepas tu mak bubur garam lagi sikit. Tak ada rasa. Banyak aku nak bubur garam. Ada rasa lemak-lemak gitulah. Itu dalamnya tu ada biji sagu warna hijau. Dan benda tu dah mula nak kembang lah. Dah elok dah, cantik lah. Masukkan daun pandan. Gitulah. Mak nak buat apa? Bubur merah hitam ni. Bubur merah hitam. Bubur pulut. Buat bancaan lah. Bancaan tu yang putu tu sunat tu. Tu je lah. Tak banyak. Kita bagilah kat jiran-jiran ni. Ni satu periuk besar lah ya. Buat orang Jawa kata apa, bancaan kan. Bubur hitam putih. Apa namanya. Mak ni pun dah lama tak buat, bingai sikit. Gitulah lebih kurang. Lepas tu kita pack lah. Semalam petang lah ceritanya ni. Penat, orang berdiri lama berjaga-jaga mengodak. Benda ni takut hangus. Ni lebih kurang macam gini lah. Hantarlah dekat-dekat sini je. Tapi sebenarnya banyak. Ini yang tinggalnya lupa mak nak ambil gambar. Tak apalah ya. Okey, Assalamualaikum.